boleh. Assalamualaikum, salam sejahtera. Yang berusaha Encik Hairudin bin Mat Nasir, Pengarah Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik Jabatan Kebajuan Masyarakat Kemas, Pengarah Bahagian dan juga Negeri, Pegawai-pegawai KKDW, warga-warga Kemas. Kita juga bersama dengan alumni, bekas-bekas pelajar Kemas. Ada alumni ataupun bekas pelajar Kemas? Ada pendidik, bekas pendidik dan juga pendidik pada hari ini. Berikan tepukan gemuruh kepada anda semua. Saya tengok hari ini ada juga wartawan cilik. Ada 2 orang adik tu. Mana wartawan cilik kita? Angkat tangan, bangun. Bangun, kita berikan tepukan gemuruh untuk wartawan cilik kita. Ini adalah bukti dan juga hasil kerja keras yang telah diberikan sendiri oleh Kemas. Kita berikan tepukan gemuruh untuk Kemas. Saya nak bagi tahu. Saya pun alumni juga sebenarnya. Tapi bukanlah pendidik, Wak. Saya dulu tabika Kemas. Tapi tak boleh cakap tahun lah sebab nanti tahu umur pula kan. Tapi lebih kurang berapa tahun juga lagi lah nak dapat KWSP. Jadi boleh buat kira-kira sendiri. Okey, tadi kita dah berikan tepukan gemuruh kepada anda. Saya sebenarnya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Kemas sebab, nak cerita pun sebab tanpa Kemas, saya rasa mungkin ramai daripada bekas alumni ataupun pelajar-pelajar tabika Kemas dulu yang mungkin tak berkemampuan, tak boleh nak belajar membaca, menulis dan juga mengira. Dengan adanya Kemas, adanya inisiatif ini, hari ini ramai yang telah pun berjaya, ramai yang mampu untuk berjaya dan ramai juga untuk berdiri di kaki sendiri. Kita berikan tepukan yang gemuruh. Kita juga nak santuni anda penonton-penonton yang menonton kita secara langsung di Facebook ketika ini. Dan sebenarnya hari ini kita bertuah, saya bertuah dan kita juga akan bersama-sama mendengar sendiri pengalaman daripada 3 panelis ataupun individu-individu yang ini dipilih untuk berkongsi tentang pengalaman, evolusi dan juga pembangunan sepanjang mereka bersama dengan Kemas. Kalau kita cakap tentang kejayaan kan, setiap kejayaan yang besar tu takkan terus jadi besar. Dia akan bermula dengan kecil. Saya kira semua warga Kemas pun dah tahu yang mana Kemas ni kalau kita ikutkan bermula dengan projek rintis 10 buah tabika ketika tu pada tahun 1970-an yang mana ketika tu bangunannya pun bukanlah bangunan yang macam sekarang. Ada sekarang tadika ataupun taska yang ada aircon. Tapi masa tu gotong royong je, betul? Gotong royong, panas yang mana ia pun dihasilkan oleh komuniti ataupun penduduk kampung. Tapi hari ini kita nak bersama dengan 3 orang hebat ni. Di sebelah saya, kita bersama dengan Puan Siti Aisyah binti Abdul Razak selaku pendidik masyarakat tabika Tunas Istimewa Kemas Lahar Endin. Apa khabar Puan Siti Aisyah? Alhamdulillah, sihat. Saya panggil Cikgu Aisyah boleh Boleh. Alhamdulillah. Dan di tengah-tengahnya orang kata thorn among the roses lah. Seekor kumbang di sebalik semua bunga-bunga ke atas ni. Kita berikan tepukan untuk yang berusaha Encik Muhammad bin Omar. Mantan Timbalan Ketua Pengarah Operasi Kemas. Apa khabar? Alhamdulillah, sihat walafiat. Alhamdulillah Cik Mat. Dan di hujung sana kita bersama dengan salah seorang guru rintis awal daripada tahun 1970-an iaitu Puan Maimunah binti Nasir, pembimbing masyarakat terawal. Panggil Cik Mun boleh? Ke Kak Mun? Cik Mun saya. Cik Mun. Dengan panggilan Cik Mun sebenarnya. Cik Mun. Cik Mun ni 39 tahun mengajar bersama dengan Kemas. Jadi macam-macam lah kan asam garang dan juga pengalamannya. Jadi hari ni kita nak kongsikan menerusi topik kita kapur, air mata dan juga ketawa. 55 tahun yang bermakna. Kapur tu mungkin membawa simbolik kepada kapur tulis di papan hijau ataupun papan hitam zaman dulu. Betul lah Cik Mun Ya, betul. Balik sekolah dulu habis satu muka. Semua beratur, angkat tangan nak tolong padam papan hitam. Ada tak pengalaman macam tu? Dan kalau cakap tentang air mata, saya kira bukan sahaja Cik Mun tapi mungkin Cik Mat sendiri dan juga Cikgu Aisyah. Anda juga pendidik-pendidik pada hari ini mendidik, mengajar. Setiap hari ada air mata yang tumpah. Betul? Dan juga dengan ketawa melihat kejayaan-kejayaan. Kalau kita cakap tentang air mata dan ketawa ni, air mata tak semestinya sedih kan? Melihat kejayaan pun juga itulah ada air mata. Okey, Cik Mun, kita mulakan dengan Cik Mun dulu boleh?
Okey, Cik Mun, mungkin Cik Mun boleh kongsikanlah kan pengalaman Cik Mun sendiri 55 tahun dulu. Bermula sebagai salah seorang cikgu rintis dekat kampung, kelas biasa-biasa je. Lepas tu tulis guna kapur putih. Mungkin pengalaman bermula. Macam mana boleh bermula jadi cikgu 55 tahun dulu? Bismillahirrahmanirrahim. Cik Mun dekatkan sikit mikrofon tu boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya berkhidmat dengan Kemas mula tahun 1971. Ketika itu saya masih belajar di sekolah Arab sebelah pagi. Dalam Rabi' Sanawi lah kelas saya masuk. Oleh kerana ada guru di sekolah di kampung saya, dia kata sekarang kita dah ada guru, cuba kita buat satu kelas untuk kanak-kanak. Sebab dalam pendaftaran sekolah ramai anak-anak kita yang berumur antara 4 dan 5 tahun dan 6 tahun. Jadi dalam itu dia membentuk satu jawatan kuasa, di antaranya ialah terdiri daripada guru besar, guru-guru dan daripada sekolah, daripada masjid, antara guru-guru, belia-belia. Jadi terbentuklah satu jawatan kuasa dan tertubuhnya lah tabika saya pada ketika itu pada 1971. Jadi wujudlah tabika itu selama 39 tahun yang mempunyai ramai kanak-kanak. Yang saya ingat, saya kena buat 2 seksi, pagi dan petang. Sebab terlampau ramai, antaranya dalam 60-70 orang satu kelas, saya tak mampulah. Jadi saya kena bagi 2. Jadi sebelah petang dan sebelah pagi. Dan dengan ditakdir dengan jawatan kuasa yang dibentuk tadi, antara terdiri daripada guru-guru sekolah, guru-guru agama dan orang-orang tempatan, khususnya belia-belia yang kita harapkan gerahan tenaga dia untuk membantu tabika saya untuk mewujudkan satu buah tabika yang sempurna. Sebab pada ketika itu tak ada apa pun bantuan daripada kerajaan. Kita cuma mengharapkan daripada komuniti kampung itu tersebut. Sama ada kita nak buat bangunan ke ataupun kita nak buat alat bantu ke. Jadi saya libatkan semua belia-belia yang ada di kampung saya pada ketika itu. Memang sedih kalau saya ingatkan sampai ketika ini. Balai raya yang dah husang tanpa ada listrik, tanpa ada air. Saya kena bawa masak air daripada rumah untuk kanak-kanak saya minum pagi. Lepas tu masa kita ada makan tengah hari, saya akan kontak satu ibu tolong masakkan untuk anak-anak saya makan dalam pukul 10. Ya alhamdulillah dengan suka rela hati, ibu tu mahu menolong saya menyediakan makanan untuk sarapan pagi. Cik Mun, mungkin Cik Mun boleh kongsikan sikit lah kan. Masa tu tahun 1971 di Balai Raya Usang. Tapi ada tak cabaran-cabaran lain? Maksudnya ada tak orang yang memang tak nak hantar anak pergi sekolah membaca ke? Ataupun apa cabaran yang paling susah lah masa zaman tu? Itu mesti saya ada, pengalaman saya tu ada. Memang benda tu berlaku. Di antaranya kan orang-orang kampung tu bukan semuanya
orang kata senang. Pada ketika itulah pada 1971 dengan hasil kampung, dengan kerja sendiri, kerja kampung. Jadi masa itu untuk pengalaman saya lah masa tu yuran kanak-kanak bukan macam hari ini. Hari ini kita boleh beli apa yang kita nak. Ketika itu yuran kanak-kanak RM3. Bayangkan tuan-tuannya RM3. Dengan RM3 kalau nilai sekarang apa yang kita dapat? RM3. Dengan itulah saya nak beli alat bantu mengajar. Yang mana saya boleh beli, saya beli. Tapi kebanyakannya jawatan kuasa membuat sendiri alat bantu itu. Contohnya kalau bongkah kayu, masing-masinglah ambil inisiatif. Beli kayu, bulat rangka panjat, rangka macam-macam lah. Dengan permainan luar apa macam itu juga. Beli kayu masing-masing bergotong royong. Kebanyakan alat-alat bahan saya, alat-alat bantu saya, ibu bapa yang bawa daripada rumah semasa kita mengadakan gotong royong, dia akan membuat berbagai-bagai lah. Kalau macam orang kata ukur badan tu, saya gunakan dengan batang kelapa. Saya buat bertingkat-tingkat lah, antara rendah, tinggi, sedang. Jadi kesulitan itu macam tak bolehlah saya kenang. InsyaAllah dengan kerjasama yang ada tu berjayalah sampai sekarang kan, kemas, maju dan berjaya sepenuhnya. Alhamdulillah. Okey. Itu pengalaman Cik Mun sendiri kan daripada tahun 1971. Mungkin Cik Mat boleh kongsikanlah kan Cik Mat lama bersama dengan Kemas ni kan, melihat ada pembangunan, evolusi. Kalau dulu kelas di Balai Raya yang usang, tapi hari ni kita tengok kelas ada bangunan yang selesa. Kalau saya sendiri pengalaman dekat Dewan Orang Ramai dulu, tabika saya. Jadi mungkin Cik Mat boleh kongsikan pengalaman Cik Mat sendiri bersama dengan Kemas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan Pengurusi, sebelum saya bercakap tentang pengalaman yang saya lalui semasa dalam Kemas, boleh tak kalau saya mohon kepada audiens ini untuk sama-sama kita mensedekahkan Al-Fatihah kepada orang yang mewujudkan tabika Kemas ini pada tahun 70-an dulu, iaitu Allahyarham Puan Hajah Rohana binti Ahmadun. Al-Fatihah. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kalau nak ceritakan tentang pengalaman, saya sebenarnya tak banyak sangat pengalaman dalam Kemas. Sebab saya cuma berkhidmat tak lama dalam Kemas, 24 tahun setengah saja. Saya join Kemas, masuk jadi pegawai Kemas pada 2 November 1981. Tapi disahkan kejawatan pada 1 Ogos 1982 kerana 8 bulan saya dalam Kemas itu dianggap sebagai kursus peralihan. Sebelum jadi pegawai Kemas, saya adalah seorang anggota tentera. Jadi 13 tahun pengalaman dalam tentera itulah yang membantu saya untuk menjadi seorang pegawai Kemas yang tak tahulah saya tak tahu setakat mana kejayaan yang saya lalui. Tapi pada tahun 80-an dulu, majoriti bangunan tabel Kemas adalah menumpang di balai-balai raya. Memang sebagaimana kata Puan Maimun tadi, memang betul. Kedaifan, kesusahan yang dilalui oleh guru-guru tabika pada waktu itu memang amat menyayat hati. Macam-macam. Sebab di kalangan mereka ada yang terpaksa keluarkan wang ringgit sendiri untuk menjadikan tabika mereka sebagai tabika yang berjaya. Anak-anak yang belajar sebagai anak-anak yang berjaya. Dan ianya dibantu oleh masyarakat tempatan. Saya pun kagum sebahagian daripada masyarakat kita yang menerima
Walaupun ada yang tak yang macam mana Kak Maimun kata tadi, ada yang takut nak hantar anak ke tabika. Tapi kepada mereka sebahagiannya, sebab saya bagi satu contoh, tabika kemas di negeri Kedah, sebab saya bertugas dalam kemas, saya banyak negeri saya pergi. Saya berhemat. Saya pindah berhemat dalam kemas ni 7 kali. Kalau orang kata 7 kali pindah randah ni apa kerana? Taklah apa-apa sangat kan, tapi bolehlah hidup sampai sekarang. Macam contoh, ada di kalangan masyarakat di tempat-tempat itu sama-sama berganding bahu dengan cikgu untuk nak bantu menjayakan kelas tabika itu. Macam satu contoh saya bagi di kampung Ruat Yan Kedah, di mana ibu bapa bergotong royong setiap hari. Satu hari itu mesti ada 2 atau 3 orang ibu yang akan datang membantu membersihkan kawasan tabika itu. Hari-hari. Selagi tabika itu berjalan pada setiap hari, mereka akan adakan gotong royong untuk membersihkan kawasan. Selain daripada kalangan, ada juga yang bantu membuat alat-alat bantuan mengajar. Itu memang kita lalui. Dan Alhamdulillah, dalam tempoh perkhidmatan saya itu banyak perubahan-perubahan yang kami cuba perjuangkan untuk membantu menaik taraf tabika kemas daripada baik sama ada dari segi mutu perkhidmatan daripada perkhidmatannya maupun kemudahan infrastrukturnya. Sebab itulah sekarang ini telah ada setiap tahun ada peruntukan-peruntukan untuk membaik pulih bangunan-bangunan tabika, peruntukan untuk membuat bangunan-bangunan baru tabika yang akan lebih menyelesaikan kedudukan anak-anak yang sedang belajar dalam kelas itu sendiri. Jadi ini perubahan ini memang berlaku bermula pada tahun 90-an, kita dapat peruntukan untuk membuat membaik pulih bangunan tabika, untuk membuat bangunan baru tabika. Jadi ini yang pengalaman yang saya lalui dalam tempoh perkhidmatan saya yang saya hadapi untuk memastikan infrastruktur untuk kegunaan tabika itu dibaiki. Dan di samping itu pengalaman yang lain pula, saya tahu cikgu-cikgu tabika memang menghadapi masalah pada waktu itu, terutama dengan ibu bapa, sebahagian daripada ibu bapa, sebab kalau kita tengok konsep pendidikan prasekolah atau konsep pendidikan tabika pada waktu itu, saya tak tahu sekarang ini, tapi kalau dah diubah, Alhamdulillah. Kalau tak diubah pun Alhamdulillah. Kalau dulu kita, konsep tabika kita belajar melalui bermain. Okey? Jadi kadang-kadang cikgu memang nak buat belajar, mengajak anak-anak melalui bermain. Tapi di kalangan mak bapak pula, kadang-kadang ada yang mendesak. Anak baru masuk sebulan dah sibuk dah. Kenapa anak saya tak pandai menulis lagi? Kenapa anak saya tak pandai baca? Ada ke cikgu? Saya tak tahu. Memang ada cikgu. Ya, kalau ada memang itulah masalah yang dihadapi oleh cikgu-cikgu tabika ni. Jadi konsep pendidikan kepada anak-anak ini tak dapat nak diterapkan dengan lebih tersusun. Sebab ada mak bapak yang terpaksa mendesak. Jadi itu yang evolusinya yang dihadapi oleh guru-guru. Dan satu lagi pula perubahan, alhamdulillah perubahan. Kalau dulu cikgu-cikgu tabika ni dari aspek pendidikannya cuma takat SRP, LCE, SPM, MCE. Tapi sekarang ni dah sampai tahap diploma. Alhamdulillah, mungkin yang akan datang guru-guru tabika ni patutnya daripada kalangan mereka yang ada ijazah pendidikan awal kanak-kanak. Yang ini yang patut diperjuangkan oleh cikgu-cikgu tabika lah, untuk menaik taraf pendidikan kita. Dan yang ini memang mustahak lah. Ini nampak nyata perubahan-perubahan ini. Dan kalau boleh berterusanlah perubahan itu. Dan itu dari aspek kemudahan infrastruktur dan juga kemudahan pendidikan kepada anak-anak di tabika. Itu. Alhamdulillah. Kita berikan tepukan untuk Cik Mat.
Ada banyak evolusinya kan kalau kita dapat tengok kan. Kalau dulu bermula dengan konsep belajar sambil bermain. Hari ini kita lihat Kemas sendiri turut ada pra-tahfiz. Betul? Kita berikan tepukan. Dan juga kita ada tabika tunas istimewa untuk anak-anak autism. Ini saya rasa inisiatif yang sangat-sangat membanggakan. Kita berikan tepukan yang gemuruh. Ini nak tanyakan kepada Cikgu Aisyah sendirilah. Cikgu Aisyah lebih kurang 12 tahun bersama dengan Kemas. 17 tahun bersama dengan Kemas bermula sebagai guru di Taska dan sekarang ini bertugas di Tabika Tunas Istimewa di Penang. Di Penang. Okey, mungkin Cikgu Aisyah boleh kongsikanlah sedikit pengalamannya dan apa antara cabaran dan juga perbezaan antara pelajar-pelajar biasa dan juga apa yang diterapkan di Tabika Tunas Istimewa ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saudari moderator yang dihormati, panel-panel yang saya kagumi, Cik Mun, Cik Mat. Alhamdulillah, pada pagi yang penuh keberkatan ni kita semua dapat berkumpul di dalam satu dewan. Alhamdulillah. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan setinggi-tinggi perhargaan dan ucapan terima kasih kepada pihak jabatan di atas jemputan dan kepercayaan kepada saya menjadi salah seorang panel di hari yang penuh dengan barakah ini. Saya duduk di sini bukanlah sebagai seorang pakar motivasi ataupun penceramah yang hebat, tetapi saya membawa satu tanggungjawab yang boleh saya katakan berat untuk berkongsi pengalaman, suara hati dan aspirasi pendidik masyarakat Kemas 1 Malaysia. Dan hadirin yang dihormati, saya sebenarnya nak berkongsi satu ungkapan bahasa Arab yang sangat cantik susunan bahasanya yang berbunyi, saya tujukan ungkapan bahasa Arab ni special lah untuk Cik Mun kita. Okey. Yang berbunyi laula murabbi ma arafta rabbi, jika bukan kerana guruku mana mungkin aku dapat mengenal Tuhanku. Orang lama kaya pengalaman, orang baru ada pengetahuan. Kita gabungkan kedua-duanya untuk kita lahirkan sesuatu yang hebat. Itu yang saya pegang daripada saya mula masuk tahun 2009 Disember. Bila saya masuk tu ada mantan di Kepala Batas dipesan dekat saya, Aisyah, orang lama kaya pengalaman, orang baru ada pengetahuan. Orang lama perlu dihormati, orang baru perlu disayangi. Awak pegang kata-kata tu, awak boleh berjaya. Alhamdulillah. Dan untuk berkongsi pengalaman saya sebenarnya sebelum masuk dalam Kemas, sebelum dapat tawaran sebagai pendidik masyarakat Taska Kemas, saya bertugas sebagai seorang guru qiraat dalam bidang qiraat. Jadi semasa saya dalam bidang qiraat tu, saya memang berminat dengan bidang pendidikan awal. So masa tu saya dah habis belajar, Rizal. Saya dah habis belajar dan bila pelajar saya yang mai tu, dia mai dah bahasa utara, bahasa Penang. Boleh no? Boleh, boleh. Boleh no? Bila masuk ke kelas saya ada 3 sesi. Jadi yang masuk dekat kelas saya tu ada yang berumur 3 tahun. So masa tu bila saya mengajar qiraat 3 tahun, dalam masa 6 bulan dah boleh kuasai, saya letak dalam diri saya. Saya cakap sendiri tau, sebab kebanyakan yang datang tu ada yang daripada Tabika Kemas. Sebab saya bertugas waktu tu buka kelas di Kampung Jawa Bayan Baru. Okey, di situ ada Tabika Kemas. Saya rasa Tabika Kemas tu lama dan saya rasa mungkin ada cikgu Bayan Baru dekat sini. So dekat situ saya letak dalam diri saya kata satu masa nantilah seandainya Allah makbulkan doa saya nak jadilah orang Kemas. Dan alhamdulillah, lepas saya habis belajar tu saya mohon saya dapat jawatan sebagai pendidik masyarakat Kemas di Nibong Tebal. Saya ditempatkan di Sungai Kecil di kawasan kampung. Bila saya duduk di kawasan kampung, dia berbeza sebenarnya. Jadi background ibu bapa yang menghantar tu ada yang bekerja bekerja orang kata biasa saja. Dan bila saya masuk situ, bulan yang pertama saya sebenarnya saya masuk dalam keadaan kosong. Memang jabatan dia dah hantar kita pergi kursus. Tapi bila saya masuk, situasi dia berbeza.
Saya cakap, saya nak buat apa ni? Dengan yang menangisnya, yang pakai pampersnya. Dan akhirnya saya bina kekuatan dalam diri saya, bila ada seorang kanak-kanak, dia daripada rumah, dia tak boleh bercakap tau. Dia tak boleh bercakap langsung. Bila dia datang ke Taska, setiap hari kita sampai, cakap Assalamualaikum, selamat pagi, susun kasut. Dan mak dia share dengan saya, cikgu, bila anak saya balik rumah, dia cakap dekat saya, ibu susun kasut. Menangis mak dia. Saya masih ingat dan saya masih kontak dengan mak dia sampai hari ini. Saya rasa waktu tu betapa hebatnya kita yang duduk di Taska Kemas, di Taska. Saya bermula di Taska. Saya rasa bangga hari ini, duduk di sini saya bercakap, saya cikgu Taska, bermula dengan cikgu Taska. Saya rasa bangga sebab kanak-kanak yang tidak boleh bercakap tetapi dia boleh balik rumah, dia cakap dekat mak dia. Satu benda mungkin bagi orang lain biasa, tapi bagi saya luar biasa. Bukan senang kita nak tengok, nak dengar kanak-kanak boleh bercakap sebab kadang-kadang dia ada masalah, kan? Tapi kita tak dapat nak detect. Dan pengalaman banyaklah kalau nak kongsi bercakap pengalaman ni Fiza, banyak sangatlah. Sebab ada kenangan yang menyentuh hati, ada kenangan yang mengubah diri. Tetapi saya sentiasa pesan untuk diri saya, kenangan tu tentulah kita simpan di hati, kan? Menjadi sebuah memori yang indah. Mungkin cikgu boleh kongsikan juga, itu pengalaman di Taska. Ada pengalaman yang macam cikgu katakan tadi, yang menyentuh hati, yang mematangkan diri. Tapi bila berada di Tabika Tunas Istimewa, walaupun baru 5 bulan, mungkin boleh kongsikan apa jenis-jenis pendekatan yang diberikan kepada anak-anak yang istimewa ni. Sebab ada spektrum yang berbeza-beza, cabarannya mungkin juga berbeza. Mungkin boleh dikongsikan kepada rakan-rakan yang lain dalam Dewan ini. Betul Fiza, saya masih 5 bulan di Tabika Tunas Istimewa dan saya nak ucapkan tahniah kepada pihak Jabatan Kemas lah. Sebab dengan tertubuhnya Tabika Tunas Istimewa, sebenarnya kita bukan memberi peluang kepada pendidik itu sendiri, tetapi yang penting kita memberi peluang kepada komuniti dan masyarakat. Saya kongsikan sedikit pengalaman lah. Saya ditempatkan di kawasan Lahar Enden Penaga, kawasan yang nelayan. Bila saya ditempatkan di situ, first day saya masuk pun, parent ni, komuniti ni, Tabika apa cikgu ni? Kan, Tabika apa cikgu? Jadi saya dengan izin Allah, saya bermula daripada bawah, tengah dan sekarang Alhamdulillah, Tabika Tunas Istimewa dikenali seluruh negeri Pulau Pinang. Jadi untuk sekarang ni kanak-kanak masih lagi 5 orang sebab yang mohon tu berbelas orang, tetapi selepas saringan by KKM hanya yang layak adalah 5 orang dan kita dikemas buat masa sekarang kita masih ambil lagi kategori tahap 1 iaitu kategori mild autism lah. Tetapi bila kita sebut mild autism pun kadang-kadang dia punya perangai, punya sikap dia berbeza. Kalau orang Penang dia kata apa? Depa faham kita, kita tak faham depa. Atau bahasa mudahnya, bukan mereka yang tidak faham kita, tetapi kita yang tidak faham mereka. Sebab dia senang saja saya letak dalam diri saya, sebab saya tak ada pengalaman. Jadi bila saya masuk minggu yang pertama tu, saya observe dulu. Setiap kanak-kanak tu kita observe, sebab dia berbeza dengan kanak-kanak aliran perdana, dengan kanak-kanak tipikal. Sebab yang ni dia MBK, murid berkeperluan khas. Kalau 5 orang berbeza sikap. Sebab dia daripada background yang berbeza. Dan jadi waktu minggu yang pertama tu saya observe tengok pendekatan apa yang sesuai. Even jabatan dah hantar kita kursus, pelbagai kursus. Dan saya sendiri sebulan kursus untuk dapatkan sijil tauliah mengajar. Tetapi itu adalah ilmu. Tetapi pengalaman untuk handle kanak-kanak pendidikan khas ni saya belum ada. Saya belum ada. Jadi minggu yang pertama tu saya observe dulu. Kaedah apa yang sesuai. Sebab kita minggu pertama tu kita tak laksanakan lagi PDP Fiza. Tapi kita kena observe dulu, catat dulu. Saya catat. Okey, kanak-kanak yang ni macam ni. Sebab di Tunas Istimewa Lahar Enden ni 5 orang kanak-kanak, ada yang non-verbal. Yang 2 tu sekali-sekala kita nak dengar dia bercakap, tapi bercakap pun bahasa-bahasa Arab pun ada, bahasa Perancis pun ada kan. Jadi minggu yang pertama, kedua kita hanya guna konsep observation. Sepanjang 5 bulan ni apa antara mungkin sedikit kejayaan kecil yang diraikan di sana dengan anak-anak ni? Kalau nak bercakap tentang kejayaan di tahap ini saya boleh katakan hebatlah. Hebat. Bukan sebab saya yang hebat.
Bukan saya yang hebat dan saya tak pernah meletakkan diri saya sehebat sebab terpilih atau dipilih menjadi guru pendidikan. Saya tak pernah letak. Sebab saya yakin bila Allah pilih kita, tentulah Allah ada asbab dia sendiri kan. So kejayaan yang paling saya boleh kongsikan dekat sini bila ada seorang kanak-kanak yang non-verbal, minggu pertama dia masuk, dia memang nak berkomunikasi dengan kita tapi kita tak mampu dan saya sendiri saya pun menangis. Saya menangis macam mana sebab dia maju. Bila dia nak berkomunikasi, kita tak mampu, dia maju. Sembunyi sana, sembunyi sini sampai saya buka YouTube tengok sign language, textile language macam mana benda kan. Dan kejayaan yang saya boleh kongsikan kat sini untuk semua-semua cikgu yang ada di dalam dewan ini, yang pertama, semangat mesti di atas. Dan bina diri kita dengan kata-kata yang memberi semangat. Kejayaan yang paling besar adalah bila mana kanak-kanak yang tak boleh bercakap tu, dia dah boleh sebut perkataan melebihi 50 patah perkataan. Kita berikan tepukan. Ini kejayaan. Ya, mungkin saya cakap lah, bagi kita, biasalah tu. Tak, bagi kanak-kanak MBK itu adalah kejayaan. Bila mana dia panggil saya, walaupun dia tak boleh panggil saya cikgu, dia panggil gu, saya Aisyah, dia panggil gucah pun gucah lah saya kata. Tapi saya bila dia panggil gu, air mata saya ni, Adamu alal khodain, air mata mengalir di atas kedua belah pipi. Betul. Hebat, saya rasa hebat. Bila dia balik rumah pun dia cakap dekat mak dia, panggil mama. Mak dia terus tag saya simpan. Dan saya rasa saya kongsi dekat Titi Lahad Enden kan. Mak dia kata, menangis saya cikgu. Itu yang saya tunggu sebagai seorang ibu untuk mendengar perkataan mama. Itu antara kejayaannya. Ya, kejayaan. Bagi saya itu satu kejayaan. Alhamdulillah. Jauh lagi perjalanan saya pun sebab dengar. Ya, betul. Sebab saya rasa macam saya katakan tadi, Kemas ni banyak berjasa kepada masyarakat dan juga komuniti, memberi ruang, peluang daripada sekolah buta huruf untuk warga emas dulu kan. Betul. Sampailah ke wujudnya Tabika Kemas Taska. Hari ini Pratahfiz dan juga Tadika Tunas Istimewa ni dia memberi peluang kepada semua masyarakat dan tidak ada sesiapa pun yang terpinggir dalam kalangan masyarakat untuk mendapatkan ilmu dan juga maklumat ini. Kita berikan tepukan yang gemuruh. Kita juga nak mengalu-alukan kehadiran Datuk Ketua Pengarah Kemas kita, Datuk Hanafiah bin Man yang bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Terima kasih Datuk. Kita berikan tepukan gemuruh kepada Datuk. Kita nak teruskan bersama dengan Cik Mun sendiri. Cik Mun, tadi Cikgu Aisyah ada kongsikan pengalaman, cabaran, kenangan gembira, sedih dan sebagainya kan. Kalau macam Cik Mun sendiri kan, ada tak pengalaman-pengalaman yang mungkin tak dapat dilupakan? Mungkin wajah anak murid yang dulu ajar di kampung kan? Mungkin kita kenal, hari ini dah berjaya datang menemui Cik Mun semula sampailah ke hari ini, detik hari ini. Alhamdulillah. Sepanjang saya berkhidmat dengan kanak-kanak, kanak-kanak saya tak pernah lupakan saya. Malahan bila hari raya, masing-masing semua nak datang rumah saya. Wah, mesti masak sedap ni. Memang saya kena sediakan menu yang saya boleh masak lah. Yang kanak-kanak saya boleh makan. Apa kegemaran dia masa di Tabika tu, saya akan buat bila raya di rumah saya. Antaranya memang kebanyakannya kalau hari raya masing-masing yang dah kerja di luar, dia akan balik kampung, dia akan menemui saya. Dia akan datang ke rumah saya. Walaupun hari raya dah dekat nak, orang kata dah nak habis kan, dah nak timbul bulan baru, jadi mesti kalau macam mana saya, sebelum saya balik, dia cakap dengan mak bapak dia, dia kata kalau saya nak jumpa Cik Mun. Saya nak pergi rumah Cik Mun. Kebetulan pada tahun ini rumah saya pindah rumah. Bukanlah pindah rumah baru tapi dalam kampung tu juga. Saya ikut anak saya. Saya sanggup tinggalkan rumah saya asal. Sampai sekarang dah 2 tahun saya tinggalkan rumah saya. Biarlah saya kata buruk. Saya nak merasa duduk rumah baru. Rumah kecil aja. Jadi anak saya
Kata mak kita namakan rumah kita ni rumah kampung. Kecil aja untuk 3 bilik. Lepas tu suami saya masih sihat. Kata, Abah, awak duduk rumah awak ya, saya duduk rumah saya. Saya duduk rumah anak saya. Rumah kampung biasanya kecil je, besar je Comel lagi. Besar je reban ayam tu, besar sikit. Ataupun kandang kambing, besar lagi sikit. Tu rumah kampung. Jadi sampai sekarang lah. Alhamdulillah dengan rezeki yang saya ada, ketika itu saya jatuh. Saya jatuh. Kalau orang kata jatuh bilik air, insyaAllah Allah akan jemput kita untuk selama-lamanya. Tapi Alhamdulillah saya dibagi kekuatan dengan Allah. Rezeki saya sehat dan saya boleh berjalan balik dengan biasa, tapi tanpa tak ada bantuan tak bolehlah. Lepas tu kena bertongkat. Bila hari raya semalam saya takut. Saya malulah kan anak saya. Kanak-kanak saya yang datang rumah saya. Kenapa Cik Mun bertongkat? Saya nak sebut malulah. Kata, tapi ada orang ni. Kan Cik Mun baru jatuh. Patah kaki. Itulah sebenarnya. Cik Mun, bila Cik Mun bergelar seorang pendidik, Ya, saya. Cik Mun tak nak orang panggil cikgu, betul? Ya, saya betul. Tapi bagi saya pula, macam tadi Cikgu Aisyah katakan, setiap individu, siapa-siapa pun yang mengajar kita, memberi kita ilmu, Ya. dia seorang guru. Ya. Walaupun generasi pendidik itu datang silih berganti, tapi kasih sayang yang diberikan oleh pendidik itu akan kekal selama-lamanya. Betul ataupun tidak? Jadi Cik Mun, bila Cik Mun tengok sendiri kan kanak-kanak yang Cik Mun ajar ni boleh membaca, boleh menulis, boleh mengira, apa perasaan Cik Mun? Alhamdulillah. Ya Allah ya Tuhanku Tuhan. Tuhan ajalah yang maha mengetahui kan. Kegembiraan saya pun ada terima kanak-kanak yang autism yang tak boleh bercakap. Saya asuh juga. Kata, cikgu saya nak bercakap. Kata, bercakaplah. Kata, apa yang kamu tahu? Kata, cakap. Tapi alhamdulillah dia tak pandai bercakap. Tapi segi lain dia pandai. Dia boleh main muzik. Boleh menjadi penyanyi. Boleh main muzik. Boleh menjadi pengacara. Majlis dan majlis kahwin. Dia kata, Pian macam mana Pian? Pian tengok dekat TV lah Cik Mun. Dia boleh bercakap. Alhamdulillah. Jadi pengacara. Dia perempuan, dia lelaki. Dia tengok saya tak? Oh, dia tak kenal tak kat masa tu. Dia kata ada yang bercakap dekat TV tu perempuan Cik Mun. Macam Cik Mun. Tapi dia pun tak dipanggil cikgu. Pian tak tahu nak sebut. Itu kegembiraan Cik Mun lah bila tengok sampai sekarang. anak-anak ni berjaya. Yang lain-lain berkerjaya. Semua alhamdulillah kebanyakan. Kalau 70% semua berkerjaya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Antaranya yang ada bersama dengan kita hari ini. Ada anak murid Cik Mun kan? Mana anak murid Cik Mun? Angkatan. Tu dia. Bangunlah sikit. Ah. Berapa puluh tahun ni bersama, tahun bila? 1980? Wow. Sekarang menjawat jawatan sebagai pengarah kesihatan negeri Johor. Wah, tahniah. Itulah dia. Ini hasil daripada anak kemas sendiri ya. Ramai yang dah berjaya. Ya, berjaya. Okey, alhamdulillah. Cik Mat, kalau kita tengok pengalaman cikgu-cikgu ni, Cik Mat sendiri berada di jabatan kan, macam-macam orang kata strategi yang dilakukan. Yang paling penting sekali sebenarnya tujuannya adalah untuk memanusiakan masyarakat, untuk melihat ada perubahan. Kalau dulu mungkin tahun 70-an, 60-an, ramai masyarakat yang tak tahu membaca, menulis, macam kita tengok cerita P.Ramlee tu. Tapi selepas tahun 70-an sampailah ke hari ini, dengan adanya evolusi infrastruktur yang bagus, Kemas berjaya memartabatkan dan juga menjadikan anak-anak dalam masyarakat ini mampu untuk berdiri setanding dengan mungkin tadika ataupun taska-taska yang ada di luar sana. Mungkin Cik Mat nak kongsikan sesuatu. Alhamdulillah. Sebenarnya Puan Moderator dan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dalam dewan ni, saya memang mengagumi kebolehan dan keupayaan guru-guru Tabika Kemas. Tepuk sikit anda tu untuk diri sendiri. Kerana
mereka memang telah banyak berusaha untuk membantu membangunkan atau meningkatkan keupayaan pemikiran anak-anak dan juga masyarakat luar bandar, daripada mereka sebahagiannya tak begitu mementingkan masalah pendidikan, terutama pendidikan awal. Tapi bila Tabika Kemas diwujudkan, saya nampak perubahan yang begitu ketara. Cuma saya tak ingat berapa banyak perubahan-perubahan itu berlaku. Tapi bayangkanlah, daripada tahun 70-an, awal 70-an, kalau daripada cuma 10 buah kelas Tabika yang wujud pada waktu itu, tapi pada masa kini dah jadi 10,000 kelas Tabika. Maknanya dalam tempoh berapa tahun, dalam tempoh 55 tahun, perubahan itu cukup begitu banyak sekali tentang keperluan kelas Tabika kepada masyarakat, terutama masyarakat luar bandar. Dan saya juga rasa kagum pada cikgu-cikgu kerana sebenarnya sekarang ini dia bermula pada tahun 96. Kalau dulu daripada tahun 70-an sampai tahun 95, cikgu-cikgu diminta mengajar keutamaan kepada anak-anak umur 6 tahun. Umur 6 tahun ini boleh katakan dah agak, kalau ikut apa yang saya dimaklumkan, pembesaran otak anak-anak itu sudah 95%. Tapi bermula pada tahun 96, apabila Kementerian Pendidikan mewujudkan prasekolah, Kemas diminta untuk menurunkan had umur anak-anak yang nak masuk kelas Tabika daripada 6 tahun turun kepada 4 dan 5 tahun. Saya rasa ini satu cabaran yang begitu besar yang dihadapi oleh cikgu-cikgu Tabika. Sebab anak-anak umur 4 hingga 5 tahun ini otaknya belum membesar sebagaimana anak-anak berumur 6 tahun. Jadi pemikiran anak-anak masih agak ketinggalan, tapi atas inisiatif cikgu-cikgu ini, apa yang saya nampak, atas inisiatif cikgu-cikgu, mereka mampu untuk mendidik anak-anak ini, bahawa anak-anak ini untuk menghadapi cabaran yang mendatang. Terutamanya dengan cabaran-cabaran pembangunan fizikal mereka. Sebab kita nampak banyak aktiviti-aktiviti, sama ada aktiviti dalam kelas maupun aktiviti di luar kelas yang diadakan, yang diwujudkan oleh cikgu-cikgu dalam setiap kelas Tabika itu. Okey. Cik Mat mungkin boleh bagi harapan ringkas pada masa hadapan terhadap Kemas ini secara ringkasnya. Harapan saya kepada guru-guru Tabika ni, semoga cikgu-cikgu Tabika yang ada dalam dewan ini maupun di luar dewan sana maupun di seluruh negara, sama ada yang sedang berkhidmat maupun yang sedang bercita-cita untuk menjadi cikgu Tabika. Kalau menjadi cikgu Tabika, jadilah seorang guru yang betul-betul berdedikasi, amanah, jujur, ikhlas dan bertanggungjawab untuk mendidik anak-anak bangsa kita terutamanya. Dan bantuan dan didikan daripada tuan-tuan dan puan-puan cikgu-cikgu Tabika seluruh negara amat-amat diperlukan kepada pembangunan fizikal dan mental anak-anak yang ada pada hari ini dan yang akan datang. Baiklah, kita berikan tepukan. Secara ringkasnya daripada Cikgu Aisyah, harapan? Saya nak mulakan dengan serangkap lagu saja. Lagu ni dia lagu orang lama. Bila diri ingin dikenang, semailah benih di tengah sawah. Jeng, jeng, jeng. Okey. Saya ni sebagai penutup lah kan. Okey. Bila tajuk Kapur Air Mata dan Ketawa. Okey. Kapur menulis ilmu, air mata menulis pengorbanan, ketawa menulis kenangan. Dan di sini kita adalah pelukisnya, di sana mereka adalah kanvasnya.
Terima kasih. Terima kasih. Cik Mun, pesanan untuk pendidik yang akan datang. Kalau 55 tahun ini adalah sebuah buku, apa ayat terakhir yang Cik Mun nak tulis? Nanti saya nak buka risalah. Sekejap. Kan saya dah karang tapi tak tahulah betul ke tidak. Tak apa, boleh Cik Mun. Silakan Cik sebab Mun. saya dah lama tak menulis. Lepas tu saya membacanya pun kadang-kadang nampak. Tak Boleh ke Cik Mun? Okey. Boleh. Ini yang saya, malam tadilah tak boleh tidur. Saya merangkalah apa yang saya boleh buat. Okey. Assalamualaikum. Berilah tepukan untuk Cik Mun. Semangat. Okey, silakan Cik Mun. Ya. Harapan saya semoga kelas kemas terus maju dan dapat memberi manfaat lebih ramai lagi masyarakat, terutama dalam mendidik awal kanak-kanak. Saya berharap semangat mendidik dengan ikhlas serta bernilai murni yang diterapkan sejak dahulu lagi. Dan saya berharap kepada pemaju saya, sebab saya guru-guru ni entah payah saya nak sebut. Ya. Jadi saya berharap PM. PM ni pemaju masyarakat kan? Sebab Jangan salah. minta maaf lah PM. Bukan Okey. Perdana Menteri. PM. Cik Mun. Jadi saya berharap teruslah dikekalkan dengan terus tanpa jemu untuk mendidik kanak-kanak. InsyaAllah. Untuk masa akan datang. InsyaAllah. InsyaAllah. Kita berikan tepukan yang gemuruh untuk Cik Mun, Puan Maimunah binti Nasir, pembimbing masyarakat terawal. Yang berusaha Encik Muhammad bin Omar, mantan Timbalan Ketua Pengarah Operasi Kemas. Puan Siti Aisyah binti Abdul Razak, pendidik masyarakat Tabika Keturunan Istimewa Kemas Lahad Indah. Sekali lagi kita berikan tepukan yang gemuruh. Semoga apa yang dikongsikan oleh panelis kita pada hari ini akan dapat terus menyuntik semangat dan juga membawa satu evolusi dan juga orang kata memangkin semangat untuk anda pendidik-pendidik terus mendidik anak-anak dan juga generasi yang akan datang. Dan sekali lagi saya ulang, kalau kita cakap tentang generasi pendidik ni, pendidik ataupun guru ni akan datang silih dan berganti. Tapi ilmu dan kasih sayang yang diberikan tu akan terus kekal sehingga ke akhir hayat kita. Kita berikan tepukan yang gemuruh kepada diri anda sendiri juga. Terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada panelis kita dan anda diminta untuk terus berada di dalam dewan ini ke acara yang seterusnya. Kita serahkan semula kepada pengurusi majlis.